Okey, potis sibuk tak sempat nak buat live apa semua, tak sempat lah. Banyak kerja lah. Okey. Apa cerita Pak Hitam? Pak Hitam apa cerita Pak Hitam? Okey. Aku tengok dah tempoh 2-3 hari ni Pak Hitam banyak menyalak. Okey, macam ni lah. Pak Hitam, sebelum kau nak bertempur dengan aku, yang pertama sekali kau pergi bayar kereta kau yang tertunggak tu. Okey? Ada lagi RM3,826 kereta kau tertunggak. Kereta second hand, beli second hand, lepas tu tak bayar pula. Kau jangan sampai aku hantar anak buah aku pergi tarik kau punya kereta. Okey? Kalau dekat KL, dekat Kelang tu, kalau geng-geng penarik kereta, kau tanya diorang aku siapa. Diorang kenal lah. Jadi sebelum kau nak bertumbuk dengan aku dengar kau nak cari aku betul. Tapi sampai hari ni kau tak sampai pun depan petang hidup aku. Kau jangan cakap orang yang kau ketuk-ketuk telefon, orang masuk dalam. Tak ada pun orang masuk dalam sebabkan kau tak ada. Macam rumah tu masuk dalam tu kes dia. Kes 376, 377 tu kes dia buat. Tak ada kaitan dengan kau pun. Takkan dia nak bantai buntut kau 377. Ke kau bagi buntut kat dia. Okey, macam ni. Sebelum kau nak bertumbuk dengan aku, kau sidik kau tanya dulu ayah-ayah, abang-abang Kuantan ni siapa potis. Kau pergi tanya dulu. Okey, kau ni aku tak spot muka kau dah kira bagus dah. Okey, kau pergi tanya ayah-ayanda Kuantan ni, siapa dia? Ayahanda Abang Long Paduka Tok Bentara Harimau Berantai. Siapa dia? Gelaran tu siapa pegang? Kau pergi tanya dulu. Okey, kau aku tak spot muka kau ni dah kira bagus dah kau ni, Lain kali kau nak cari pasal, kau tengok dulu dengan siapa kau cari pasal. Kau jangan fikir semua orang kau panjat-panjat kau boleh naik. Semua orang kau petik kau boleh naik. Aku kau petik, silap kau masuk dalam. Kau ingat ini aku ni orang Malaysia. Okey? Macam biasalah kau pergi tanya dulu. Tok Bentara Paduka Ayahanda Harimau Berantai, siapa dia? Kau pergi tanya dulu. Sebelum kau nak trouble dengan aku, Aku rasa kereta kau dah kena tarik ya. Anak buah aku tengok video kau duk entam-entam aku rasa dah kena tarik kereta kau. Sebablah kau buat video tepi tangga. Kenapa? Biasa dalam kereta kau dah kena tarik ke? Kau pergi bayar dulu kalau belum. Okey? Kau nak ambil kereta kau dalam store, kau hadap dulu muka aku ni. Okey? So sebelum kau nak cari pasal, kau kena tengok dulu aku siapa. Tak lama kau ni kena kutik ni kau ni Pak Hitam. Betul aku cakap kena kutik kau ni. Lain kali kau renung-renungkan siapa dia yang kau nak cari pasal ni. Kau faham?